Saya mewakili ibu bapa Sekolah SK Permai Indah. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada Guru Besar, PK Pentadbiran, Pokok, HEM dan semua warga guru yang telah menganjurkan hari Kokurikulum SK Permai Indah tahun 2025. Saya nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas kesudian cikgu untuk melatih anak-anak murid semua untuk berdikari dalam masa akan datang. Terima kasih. Channel Televisyen Sekolah Kebangsaan Permai Indah. Hai, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Hashim Tumadizai dan saya Nur Akila Rasha binti Muhammad Isari Azri, wartawan kecil channel TV SKPI, melaporkan 22 November 2025. Hari ini berlangsung Karnival Kokurikulum SKPI. Murid-murid yang terlibat ialah tahun 4, 5 dan 6. Di antara pertandingan-pertandingan yang diadakan ialah pertama, memasang khemah, yang kedua, membina gadget, yang ketiga, memasak, yang keempat, ukiran buah, dan yang kelima, eksploris. Wah, seronoknya. Nak tahu selanjutnya, jom saksikan. Okey, selepas Murid-murid sedang menghasilkan gadget di Dewan. Buluh dan tali digunakan. Pelbagai jenis kemahiran ikatan diaplikasikan dalam penghasilan gadget. Ikat buluh dengan ketat dan kuat supaya tidak tanggal. Kelihatan juri dan hakim sedang membuat penilaian agak-agak unit mana yang mendapat narkah tertinggi. Untuk ketahui keputusan, sila tonton video ini sehingga habis. Guru Besar, Cikgu Jabri sedang melawat tapak pertandingan gadget. Murid-murid sedang tekun menggoreng nasi, wanginya, bau menumis, mesti sedap untuk dimakan. Dan kamu juga akan diberi markah tambahan
kamu punya bendera. Murid-murid sedang memasang khemah-khemah di tapak perkhemahan. Kena didirikan dengan penuh cermat dan tersusun elok. Guru besar, Cikgu Jabri, membuat lawatan ke tapak perkhemahan. Murid-murid sedang sibuk menghias khemah mereka. Cikgu Majidah turut serta melawat khemah-khemah sambil beramah mesra dengan murid-murid. Baik sedang nah. 1, 2, 3. Kakak sikit ya, buat habis baik. Murid-murid sedang cuba untuk menghidupkan unggun api. Pada zaman serba canggih ini, bukanlah mudah untuk menyalakan api menggunakan mancis. Kumpulan 3, saya ingin mempersembahkan kek hari jadi dari ukiran kami, kumpulan 3. Kami gunakan apple untuk membuat angsa. Lepas tu kami guna strawberry, anggur, limau untuk buat hias. Makan buah seperti orange, anggur dan juga tembikar dan strawberry.
kami menggunakan tembok laut. Dengan hasil kami gunakan pisang sebagai dofing untuk hasilkan. Yang dihasilkan oleh bawah ini dilakukan oleh Wise dan Raki. Buah-buah ini mempunyai vitamin yang tinggi seperti buah temikai. Ia susah untuk makan di waktu hari panas atau cuaca panas kerana ia dapat menghasilkan tenaga kami dari kumpulan TRF. Projek kami ni ada hasil bertema bunga ros. Kami juga mengguna barangan import seperti strawberry, buah naga dengan selain itu kami juga mengguna barangan tempatan seperti tembikai, apple dengan selainnya. Kek kami juga boleh dijadikan kek air jadi di majlis perkahwinan dengan selainnya. Kek Madani. Kek ini banyak khasiat untuk mata dan kulit. Kek ini ada banyak jenis buah-buahan. Saya menggunakan buah-buahan yang terdiri daripada buah oren, strawberry, anggur dengan timun sayur. Buah oren mengandungi vitamin C yang boleh meningkatkan imun badan dan menyihatkan badan. Buah anggur boleh mengandungi vitamin C dan vitamin A untuk menjaga kulit dan badan. Mewakili kebiasaan dalam pertandingan rambut. Saya menggunakan buah oren, strawberry, seri, salad lagi strawberry untuk membuat hiasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Jabri Hasan, Guru Besar SK Permai Indah. Terima kasih saya nak ucapkan patut bersyukur kita kepada Allah Taala. Pagi ini kita dah adakan program Hari Koko SKPI. Saya bagi pihak guru sekolah, bagi pihak guru-guru ingin mengucapkan tahniah kepada anak-anak murid. Terima kasih kepada semua ibu bapa yang dapat hadir pada hari ini kerana dapat menguruskan program ini dengan baik dan kita dapat mencapai objektif kemahiran murid-murid yang telah belajar dalam kelab uniform telah digunakan semua kemahiran itu pada hari ini. Jadi saya bagi pihak Sekolah Kebangsaan Mainah mengucapkan ribuan terima kasih. Selamat berjaya. Okey, jumpa lagi tahun depan. Bye. Sekian liputan berita 22 November 2025. Best ke Keman tadi? Ada berita gembira. Hari Isnin 24 November 2025 merupakan cuti peristiwa bagi semua warga SKPI. Seronok ya cuti? Saya Noah Syah bertemu Rizal dan saya Nur Akil Rasyah binti Muhammad Seri Azri, wartawan kecil channel TV SKPI. Jumpa anda di episode yang datang. Bye. Murid-muridnya baik, cerdik terbaik, hati gembira hari ke sekolah, menimba ilmu penuh berkah. Sekolah Kebangsaan Permai Indah, murid-muridnya baik, cerdik terbaik, hati gembira hari ke sekolah.